Okay, first of all depends tahap kemarahan tu. Kalau rasanya terlalu marah, saya rasa sebaik-baiknya saya akan berdiam diri seketika, cari dulu titik tenang tu, dan dah okey baru saya akan berbincang. So no matter what, conclusion dia kena berbincang juga. Dia tak boleh nak lari-lari. I mean, saya boleh je lari daripada bercakap tentang sesuatu isu masalah, tetapi nanti akan terpendam dan lama-lama meletup. So to avoid that, perbincangan adalah yang terbaik. Penting ke perbincangan dan juga ataupun komunikasi yang baik bersama pasangan? Crucially important. Somehow dia sangat-sangat penting. Based on my experience, saya ni seorang yang pemendam. Tapi sekarang saya tengah belajar untuk meluahkan, berbincang, dan partner pun kena support. Okay, macam contohnya, kalau ni contoh saya je lah, sebab saya bercakap pasal saya. Kalau kita ni jenis yang tak meluah, tapi bila kita meluah tu, hope that partner tu memberi respon yang baik, yang positif, encourage kita untuk share lagi. Kalau tak, dan kita akan pendam. Bila pendam tu, lama-lama dia meletup jua. Dan mengakibatkan satu perhubungan yang tidak baik. Ya, dia lama-lama dia akan jadi dull, dia akan tercala dan lama-lama macam shut off macam tu je.